Hari ni saya singgah dekat SSI ni sebab nak buat video ni lah, nak tunjuk dekat korang apa function-function yang ada dekat steering kereta BYD Atto 3 Ultra ni. Jom kita I'm listening. roll down the driver's window. Button belah kanan ni pula, okey tengok apa jadi. Hai, selamat datang ke Watzai TV. Nama saya Wanzai dan semalam saya berada di Seremban. Hari ni saya bawa kereta saya BYD Atto 3 Ultra ke Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru. Hari ni saya singgah dekat SSI ni sebab nak buat video ni lah, nak tunjuk dekat korang apa function-function yang ada dekat steering kereta BYD Atto 3 Ultra ni. Jom kita masuk dalam, kita tengok apa function yang ada dekat steering. Saya tengah pusingkan kereta sebab view tak cantik lah kat sini. Okey, inilah rupa steering untuk kereta BYD Atto 3 Ultra. Dia colour hitam ya. Semua ni colour hitam lah tepi ni. Kalau yang tahun-tahun sebelum dia ada yang colour biru sikit, and then ada yang kalau tak silap saya ada yang colour putih sikit. Tapi rupa bentuk dia sama lah. Jom kita tengok side belah kanan ni ada apa. Button ni kalau kita tekan, kita boleh bagi command dekat kereta. Kira kalau dekat Proton EMAS, dia orang akan sebut high Proton kan. Dekat sini kita kena sebut high BYD. Tapi saya offkan function tu. Kalau tekan baru dia dengar. Contohnya, You can tell me. roll down driver's window. Turun. Lagi sekali kita try. Here. Open the boot. Okay, it is opening. Please pay attention to the safety behind the car. Here. Close the boot. Sure, it is closing. Please pay attention to the safety behind the car. Okay. I'm listening. Close all windows. Open CarPlay. CarPlay is on. Okay, button yang mode ni pula, kalau saya tekan tengok apa jadi. Perubahan dia dekat sini. Bila saya tekan je button mode ni, media punya mode akan berubah. Tadi radio kan, lepas tu dia pergi music, and then tekan lagi dia pergi video. Okay. Ni Bluetooth. Sekarang dia pergi music pula, and then now video. Lepas tu apa lagi? Spotify pula dia pergi, and then ni CarPlay. Tapi tak dengar pasal saya tak buka volume lah. Tekan lagi. Okay, dia patah balik ke radio. Itulah function mode ni. Bukan mode kereta tau. Ini mode untuk media. Okay, button yang belah kiri ni pula adalah, okay, tengok apa jadi dekat screen sini. Bila saya tekan ini, okay, korang nampak tak ada arrow keluar kat atas. Ini dengan ini kan. Kalau saya tekan balik dia hilang. Tekan and then dia keluar. Apa function dia adalah, kalau saya scroll volume button ni, dia akan keluarkan info-info yang patut kita tahu. Contohnya TPMS macam ini. Ada beberapa average speed, driving time dan bla 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 lah, yang macam nerd stats lah lebih kurang. Okay, button right dengan left ni adalah untuk nextkan lagu. Saya tekan kanan, lagu akan pergi next punya lagu lah. Random lah lagu kan, CarPlay. Kalau kiri untuk dia repeat. Kalau tekan 2 kali, dia pergi ke lagu yang sebelum ni lah. Alright, itu dia. Dan ini adalah button volume. Hari pun dah mula hujan lah. Tak apalah, kita buat video dalam kereta je kali ni kan. Okay, jom kita teruskan button-button yang belah kiri ni pula. Okay, button atas kiri ni, function dia adalah, okay, korang tengok logo dia. Jelas tak? Okay, saya tekan apa yang jadi dia akan keluarkan kamera. Kamera ni depan, belakang, kiri, kanan, semua ada lah. Depan wide, ni depan biasa, ni depan wide. Kemudian belakang wide, kiri kanan nak tengok. Ni kita boleh tengok bawah kereta tau. So kalau tinggal kasut, slipper ke ataupun kucing ada bawah kereta ke, kita boleh tengok. And then ni parking sensor lah.
dan 3D view. Tapi color tak sama dengan color sebenar. Kereta saya kan color hitam kan. Saya tak suka 3D view ni. Saya tengok biasa je selalunya. Itulah function untuk button belah kiri ni. Button belah kanan ni pula, okey, tengok apa jadi. Cuma kekurangan untuk pusing skrin ni adalah dia tak boleh pusing jika kita menggunakan Apple CarPlay. Sama ada kita guna Apple CarPlay ataupun Android Auto, tak boleh pakai. Cuba tengok, kita test Okey, sekarang dia tegak kan. Kita pergi home dan ambil Apple CarPlay. Dia akan patah balik. Okay, contohlah, saya paksa juga. Sekarang CarPlay tengah on, saya tekan button ini, dia akan keluarkan warning, rotation not supported. Okey, tak apa. Kemudian bahagian tengah membawa ke bawah ni semua kira driving mode punya button. Button yang belah tengah-tengah ni dengan belah bawah ni dua-dua adalah untuk driving mode punya button. Ini untuk cruise control, kita boleh on off dekat sini. Tapi kalau tak pakai seat belt, tak boleh lah. Dia bagi warning kat situ. Dan ini adalah untuk lane keeping nama dia, kalau tak silap saya. Dan kita naik turun ni untuk naikkan speed. Button ni apa pula? Nampak yang kanan ni gambar dua kereta, jarak ni gambar dua kereta dekat kan. Bila kita onkan adaptive cruise control tu, kita boleh setkan jarak antara kereta kita dengan kereta depan. Kita nak bagi dia rapat ke, kita nak bagi dia jauh ke kan. Kita boleh set benda tu guna dua button ni tadi. Jadi itulah function-function yang ada pada steering kereta BYD Atto 3 Ultra ni. Jadi itu je video saya untuk kali ini. Simple je, saya nak tunjukkan function-function yang ada pada steering BYD Atto 3. Sebabnya saya tengok kat YouTube tak ada orang buat. Mungkin ada orang yang nak beli Atto 3 tahun 2025 dan ke belakang boleh tengok benda ni dulu. Sebabnya BYD Atto 3 yang baru iaitu tahun 2026, tak silap dia orang panggil BYD Atto 3 Evo kot. Yang tu steering dia dah totally lain. Oh sorry, nama dia BYD Atto 3 Premium. Susahnya nak sebut. Yang tu steering dia dah totally lain. Dia tak ada lagi bentuk-bentuk bulat macam ni. Okay, ni kan tengah-tengah bulat kan. Kalau yang Atto 3 Premium tu, tengah dia dah jadi bentuk petak lah. Rupa dia dah macam BYD Atto 2. Saya nak mengucapkan, alamak hujan. Turun jugalah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton video ni. Terima kasih kerana menonton What Zai TV. Nama saya Wan Zai. Assalamualaikum. Hujan lebat. Belum lebat lah, tapi hujan lah. Kalau ada auto wiper kan, ni dia dah automatic on dah ni. Tapi kereta kita tak ada lah automatic wiper. Tak apa, buatlah sendiri kan, manual, okey je.